Sehari dua ni saya bacalah juga berita tentang saman kerajaan Malaysia kepada syarikat Norway. Jadi saya dig deeper nak tahu apa kisah sebenarnya. Jadi okey, isu ni sebenarnya memang isu besar. Cerita dia, Malaysia dah bayar hampir penuh untuk sistem peluru berpandu daripada Norway. Kapal kita dah lama rancang, sistem semua dah disusun, delivery pun sepatutnya dah dekat. Tiba-tiba kerajaan Norway tarik balik lesen ekspor kepada Malaysia. Maksudnya, misal tu tak boleh dihantar kepada Malaysia. Dan sekarang kerajaan Malaysia tuntut lebih kurang 1 bilion ringgit daripada company yang menguruskan persenjataan ini. Tapi persoalan dia bukan sekadar kenapa Norway tak boleh hantar je sedangkan kita dah order, benda ni pun bukan baru. Persoalan yang lebih besar ialah adakah Norway benar-benar buat keputusan ini oleh kerajaan Norway atau ada tangan US di belakang melalui export control. Anda tak sepatutnya struggle untuk belajar trade dan analyse market seorang diri. Dan anda tak perlu lagi bermula daripada kosong. Quantica Public Signals sudah pun live. Setiap hari anda boleh semak market signal percuma untuk bantu faham apa news yang gerakkan chart, level mana yang penting, setup masih valid atau dah lemah, risiko apa yang perlu diperhatikan. Bukan itu saja, anda juga boleh komen dan bincang setup dengan community trading di Signal page. Daftar dan dapatkan daily public signals percuma melalui email. Untuk keterangan lanjut, boleh refer di quantica.my/signals. Jadi dalam video ini, kita pecahkan perkara ini satu-satu supaya jelas dan mudah kita nak memahami situasi ini. Jadi soalan pertama, Malaysia beli apa sebenarnya? Malaysia beli Naval Strike Missile atau NSM daripada company Kongsberg, syarikat pertahanan dari Norway. Kontrak ini bukan baru. Ia dibuat pada tahun 2018 untuk kapal LCS TLDM dan nilainya sekitar 124 juta euro. Ia dirancang untuk dipasang dan diintegrasi dengan sistem tempur kapal LCS. Jadi dalam bahasa mudahnya, NSM ini ialah satu taring, satu alat serangan utama kapal. Kapal perang boleh ada radar, boleh ada sensor, boleh ada sistem komunikasi yang canggih. Tapi bila kita tanya kapal ni boleh pukul kapal musuh dari jauh atau tak, di situlah misal macam NSM ini jadi sangat-sangat penting untuk ofensif. Masalahnya, misal moden ni bukan macam kita beli aksesori kereta. Bukan boleh cabut satu brand kemudian ambil jenama lain pasang lepas tu boleh terus jalan. Misal ni kena connect dengan otak kapal. Radar kena detect target. Combat system kena proses data. Launcher kena sync dengan semua ini. Software kena ngam. Kru-kru pun kena train. Betul-betul punya training. Jadi bila NSM ini tak sampai, masalah dia bukan sekadar misal tu tak ada. Masalah dia, satu komponen bahagian penting dalam desain kapal ini memang dah terganggu 100%. Jadi seterusnya kita masuk dari sudut timeline. Tahun 2018, kontrak ini ditandatangani. Dan projek ini berjalan bertahun-tahun tanpa sebarang masalah. Malaysia bagi tahu komitmen kontrak kita dah kita penuhi. Malah mengikut laporan daripada AP menyebut Malaysia sudah membayar sekitar 95% nilai kontrak sebelum lesen ekspor itu ditarik balik. Jadi baru-baru ini pada tahun 2026, Norway mengumumkan menarik balik lesen ekspor untuk sistem NSM ini. Jadi bagi kita Malaysia ini memang serius lah. Sebab benda ini kita buat awal-awal. Bukan baru nak tanya harga. Dan kita bukan tak bayar. Ini berlaku selepas projek dah lama berjalan. Bayaran dah dibuat. Dan kapal dah dirancang. Jadi sebab itu Malaysia menuntut 1 bilion ringgit Malaysia. Dan mungkin juga ada soalan. Kalau nilai kontrak sekitar 500 juta, kenapa pula kita nak tuntut 1 bilion? Jadi jawapan dia simple je. Malaysia bukan sekadar kita nak tuntut refund daripada apa yang kita dah bayar. Malaysia juga tuntut kos langsung dan kos tidak langsung.
kos langsung ialah duit yang memang kita dah bayar kepada company tersebut. Menteri Pertahanan kita menyebut sekitar 126 juta euro telah dibayar. Jadi tuntutan 1 bilion ini termasuk juga kos tak langsung seperti buka mounting system dan integrasi sistem gantian yang lain yang kita kena ubah kepada kapal LCS. Ialah bayangkan sistem dia, kalau wiring dia semua dah buat, radar dia semua dah buat, sensor semua dah buat, tapi tak boleh pakai, nak kena cari misal lain pula. Jadi kita kena integrate semula kapal LCS ini untuk prepare sistem misal yang lain. Seterusnya, jadual pelaksanaan penggunaan kapal kita ini pun dah terganggu disebabkan oleh perkara ini. Dan seterusnya kita tengok juga bahagian ni yang paling menarik. Siapa sebenarnya yang blok misal ini daripada dihantar ke Malaysia? Secara rasminya, Norway lah yang tarik lesen tersebut sebab itu daripada negara Norway. Kongsberg ialah syarikat daripada negara Norway. Tapi dalam persenjataan strategik, syarikat memang tak boleh nak hantar ikut suka hati. Kerajaan negara asal, sebagai contohnya Norway ini, pegang kunci untuk export license. Jadi kalau kerajaan Norway kata tak boleh hantar, Kongsberg pun memang tak boleh nak hantar. Jadi itu adalah cerita rasmi, cerita di atas kertas. Tapi ada juga satu lapisan lagi. USNI News melaporkan pembatalan ini mungkin berkait dengan satu komponen gyroskop buatan US yang ada dalam misal NSM. Laporan itu juga menyebut bahawa NSM ini hanya boleh diguna atau dieksport daripada Norway kepada negara-negara NATO dan NATO partner saja, dan of course lah Malaysia bukan ahli NATO. Jadi apa itu gyroskop? Simple, gyroskop ini bantu misal untuk calibrate, tahu arah, sudut dan kedudukan semasa dia sedang bergerak. Komponen ini tak besar mana, kecil, tapi sangat penting untuk guidance sistem misal ini. Dan di sinilah hidden hand, tangan tersembunyi US mungkin telah terlibat. Again, walaupun misal ini buatan Norway, jadi sebab dia ada komponen sensitif buatan US, komponen itu juga tertakluk kepada US Export Control. Jadi sangat-sangat berkemungkinan US menggunakan kuasa veto untuk menghalang penghantaran sistem misal ini. Kita beli dari Norway, tapi dalam misal tu ada komponen teknologi daripada US dan negara yang kawal komponen itu boleh menentukan kepada siapa yang kita boleh beli ataupun kepada siapa kita boleh jual. Jadi ini bukan sekadar kes saman Malaysia lawan Norway, ini juga melibatkan supply chain pertahanan barat termasuklah NATO dan US. Jadi finally, apa pengajaran untuk Malaysia? Bila kita beli senjata, kita bukan sekadar beli hardware. Ia juga membabitkan hubungan geopolitik antara blok. Kedua, kontrak pertahanan kena ada perlindungan lebih kuat kalau lesen ekspor ditarik balik. Ketiga, Malaysia kena ada diversify weapon supplier. Jangan terlalu bergantung kepada satu blok teknologi seperti blok barat sahaja. Dan keempat, kita maybe kena buka lagi supplier-supplier lain, especially-nya daripada Turkey dan juga maybe daripada Russia. Jadi kita tidak terlalu bergantung kepada satu-satu blok kuasa sahaja. Dan finally, of course, untuk jangka masa panjang adalah lebih baik negara kita, kerajaan kita membuat blueprint yang khusus supaya kita ada teknologi, kita ada kemampuan untuk membangunkan persenjataan moden kita sendiri tanpa bergantung kepada mana-mana kuasa besar. Alright, jadi itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Cuba kawan-kawan kongsikan pandangan di bawah video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.